Assalamualaikum. Okey, saya nak bagi tahu lah kan. Bahau ni ramai orang tak tahu, tapi Bahau ni banyak kawasan terdekat Pelancong. Contoh kita kat sini ada Bukit Taisho, kita kat sini ada Bukit Penarikan. Yang viral tu Bukit Penarikan tu ri. Lepas tu dekat sini kita ada Joram Tengkek, kita ada Joram Stingulu, kita ada Homestay Lonek yang siapa-siapa nak main sawah apa semua tu kan. Banyaklah, banyak perkara-perkara yang seronok tentang Bahau ni. Lagi-lagi seluruh Jompol ni memang banyak. Cumanya orang tak explore, orang tak tahu. Okey, hari ni saya nak bagi tahu. Lokek Bahau ni, lepas korang buat apa-apa aktiviti kat Bahau ni, korang boleh datang kat Kodai Hatta setiap petang. Kita buka daripada pukul 4 petang sampai pukul 12 malam. Lepas kau panek panjat hiking kau kau boleh penuh kerajaan kat sini. Lepas tu kau boleh makan nasi lemak kau kat sini. Apa lagi kau nak? Udang galah mau ada sini. Udang galah apa semua ada kat sini. Parking cenia lebar Cukup kau nak masuk bas semua kita ada tempat parking bas. Kau nak parking kereta melambat-lambat pun boleh kat sini kan. Tapi untuk ni saya bagi tahu ya, untuk mana-mana ejen Pelancong, mana ada untuk van persiaran kau, bas persiaran kau, kalau bawa datang ke tempat kita, kita ada mani-mani. Bawa datang Kodai Hatta, makan kat Kodai Hatta. Alhamdulillah.